Kita bersama Naim Jaafar sekali lagi. Saya nak isytiharkan apa ni? Ini kawan-kawan yang kita suka. nak menggambarkan kita punya circle tu kan. Nak sebut kroni bukan business partner kan, kawan-kawan yang kita suka je lah boleh. Tapi dengan Naim ni selalunya sparring partner saya, dan kita banyak bincang sebelum ni bakat, inovasi. Tapi ini satu buku yang agak lama, Naim ingin mengulas tentang ni, The Social Innovation Imperative 2012 ni, Sandra Bates. Cuma hari ini dah 2025 lama dah buku ini. Mengapa Naim rasa tema yang dibawa oleh Sandra Bates ini hari ini makin relevan? Sama macam perbincangan kita dalam Revolusi Bakat. Cabaran kita paling besar sekarang ini adalah kita ni dalam dunia yang ultra fast, terlalu cepat. The ultra speed tu yang menyebabkan kita sibuk hari-hari membincangkan benda-benda yang nitty-gritty, kontroversi yang sebenarnya membangkitkan otak kita yang berfikir laju. Jadi kita tak sempat nak berfikir slow. Ini saya merujuk kepada buku Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, tajuk buku Thinking Fast and Slow. Dia kata smartphone ni menyebabkan kita nak fikir laju benda-benda, sebab tu real kan, 30 saat seminit. Lepas tu dengan cerita anak sekolah, dengan apa, dengan artis kahwin lah, bercerai lah, sebab all this sort of thing menyebabkan kita punya brain kita yang memang dibina untuk survival tiba-tiba ignited, tiba-tiba activated. Tapi hal-hal yang penting untuk ketamadunan, untuk jangka panjang, kita akan kesampingkan. Jadi tema inovasi sosial ini atau buku Bates ini adalah antara buku awal yang membina minat saya untuk mengangkat tema ataupun agenda inovasi sosial. Dari segi perspektif penonton, inovasi sosial sekarang ini sudah berada at the center of our mainstream. Dasar-dasar kerajaan sudah dibangunkan seawal kita sudah engage dengan government masa tahun 2014-15. Apa antara bentuk inovasi sosial yang digerakkan di peringkat kerajaan? Selalunya inovasi sosial yang kita fokus ketika itu adalah pertama membina framework, terutama untuk belia. Sehingga hari ini pun bila Menteri Belia Sukan baru-baru ini menyatakan tentang kita kena memerangi isu dadah di kalangan belia, konteksnya adalah apapun masalah yang kita lalui sebagai masyarakat perlu kita selesaikan, bukan sekadar menunggu intervensi kerajaan. Orang di bawah, grassroots, akar umbi, anak muda, freelancer, orang-orang yang kreatif yang perlu berinovasi. Itu yang pertama. Kedua, saya juga untuk nak mengelak daripada kekeliruan, sebab bila sebut inovasi sosial, dia ada perkataan inovasi dan sosial. Sebab itu persoalan inovasi ni, orang kata inovasi ni sama juga macam bakat lah. Kita bincang sebelum ni. Kalau bakat tu menyanyi, kalau inovasi ni kita cerita Tesla. Kita cerita teknologi dan sebagainya. Jadi sudah ada prediction tau oleh satu consulting firm, nama dia Forrester Consulting. Dia kata kapitalisme ni sampai satu peringkat nanti akan sampai ke peringkat yang kalau Peter Drucker sebut sebagai perfect competition, ada monopoli, masa tu tak siapa dah boleh menguasai atau bersaing. Itu yang berlaku dalam keadaan kita sekarang ni, techno-feudalism. Smartphone kita dikontrol oleh 4 big four tu lah, Meta, Google, Twitter dan sebagainya. Sedangkan yang kita bincang hari ini adalah inovasi yang bukannya untuk teknologi sahaja, tetapi teknologi sebagai enabler, sebagai contoh, untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang paling penting, the most pressing social problem. Jadi konteks inovasi sosial ini adalah untuk memasyarakatkan inovasi. Kalau dulu innovator kita bayangkan, oh ini apa, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison. Kalau kita bayangkan muka-muka innovator tu kan, bukan innovator lah kita. Bukan innovator lah kita. Ya, satu lagi bila disebut hari ini dalam kerangka komersial kita sebut startup, maka bukan itu. Jadi sebelum kita terus terjun kepada buku ini, saya nak minta Naim menjelaskan juga supaya kita berada di dalam
pentas yang sama bila bercakap kerana buku ini dia kata social innovation ya. Naim mengatakan bahawa social innovation pada hari ini adalah merupakan suatu hasrat yang jelas yang dibawa di peringkat kerajaan, diinstitusikan untuk mencapai solusi ataupun mencari solusi kepada masalah sosial yang ada. Apa bentuk-bentuk program yang ada sebelum kita terus daripada buku ini untuk kita membina rasa kebersamaan dalam membincangkan tadi. Okey, kita bagi contoh ya. Antara okey, sebelum tu saya mungkin nak put konteks ya. Inovasi sosial ni semua orang boleh buat. Okey, sesiapa saja. Sesiapa. Di peringkat kerajaan sudah ada banyak dana. Okey, saya ingat lagi ketika awal tahun 2010-2011 ada satu agensi bawah PMO dipanggil Agensi Inovasi Malaysia, AIM. Okey. Ada aktanya. Betul. Dan ada penggeraknya di bawah Yayasan Inovasi Malaysia, Grassroots Innovator. Itu di peringkat MOSTI dan sebagainya. Bahkan sekarang ni di peringkat KPT pun memang ada dana untuk meneroka peluang-peluang inovator sosial ini untuk mendapat dana daripada kerajaan untuk mengembangkan idea-idea. Cuma yang itu pada saya itu dah jadi macam mainstream lah. Persoalan yang lebih utama adalah siapa sebenarnya yang sanggup bersusah payah untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya pergi kepada first principle thinking ini. Maknanya 101 ni dahulu. Iaitu siapa yang akan menyelesaikan masalah orang? Seseorang tu. Yang akan menyelesaikan masalahnya selalunya adalah orang tu sendiri. Contoh, kalau contoh kumpulan ibu tunggal yang nak buat bisnes kain, nak buat bisnes menjahit atau buat craft. Siapa yang akan menyelesaikan masalah mereka selalunya adalah salah seorang daripada ibu tunggal itu. Jadi nak membangkitkan semangat untuk nak menyelesaikan masalah sendiri ini sebenarnya adalah ibu kepada segala punca semangat untuk membina inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan membangunkan inovasi sosial ni selalunya datang daripada mereka yang sudah ada kejayaan sebelum ni. Tadi saya ada sebut pasal startup kan. Sekarang ni ramai juga pendiri startup yang sudah berjaya membina startup dia dalam bidang teknologi, yang melihat sebahagian daripada elemen teknologi itu mampu menyelesaikan masalah masyarakat, dan dia buat satu setup inovasi sosial khusus yang menyelesaikan masalah masyarakat. Saya ambil contoh Reid Hoffman. Reid Hoffman ni adalah pengasas kepada LinkedIn. Media sosial untuk kerjaya kan. Professional. Reid Hoffman dia berjaya, dia dah nampak lah trend dekat LinkedIn ni adalah mereka-mereka yang mempunyai kerjaya atau nak mencari kerjaya dalam bidang yang pelbagai. Jadi dia nampak pattern ada satu kumpulan dalam LinkedIn ni, mereka ni memang pergi kepada nak menyelesaikan social problem. Dan selalu kadang-kadang kita tengok yang social problem ni tak semesti buat duit. Sebab tu juga caveat ni adalah bila kita sebut tentang inovasi sosial ni, ada setengah yang boleh sustain financially. Ada setengah itu mereka tidak boleh sustain financially, tetapi dia sebenarnya perlu bergantung dengan sumber-sumber yang lain. Apa yang Reid Hoffman buat lepas tu? Dia kata, kita boleh bantu kumpulan-kumpulan orang-orang miskin, petani-petani, orang-orang yang memerlukan wang. Kita buat microkredit. Nama dia Kiva. Kiva.org. Kiva ni kalau dalam konteks kita akad dia macam kardu hasan lah. Dia tak ada interest, dia tak ada apa, zero interest. Jadi dia crowdfund. Jadi orang yang perlukan dana tu, contohnya seorang pasangan di Argentina kat saya, perlukan duit sekitar beberapa ribu dolar untuk membeli sepasang ekor lembu. Jadi dia raise the fund, dan kemudian dia ada dia punya local partner dia yang verify adakah lembu tu wujud. Sekarang masalah kita governance. Kita takut nanti kita bagi duit, lembu tak dapat. Lepas tu ambil gambar lembu lain contohnya kan. Tetapi dia ada proses local partner yang verify memang lembu tu diberikan. Dan kisah itulah kisah yang sangat menginspirasikan saya. Akhirnya dia menyelesaikan masalah keluarga tu dan dia boleh mengembangkan. Jadi inovasi sosial ni dia ada 3 elemen lah kalau saya boleh fikirkan. Pertama adalah the problem itself. Lepas tu the tools, the teknologi. Sekarang ni teknologi dengan AI apa semua sekarang ni saya nampak lagi banyak boleh diselesaikan menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Dan yang ketiga sebenarnya adalah finance. There must be a financial component to any innovation in order to sustain. Plus kalau saya nak tambah talent lah. Siapa nak buat?
Sebab bila nak buat kerja yang pelik-pelik ni, dia kena memerlukan satu kategori orang. Kategori orang yang ada satu filosofer, pernah dengar Waldo Emerson. Ya. Emerson kata dekat dunia ni ada dua jenis orang. Satu orang yang reasonable. Okay. Satu lagi jenis orang yang tak reasonable. Dia nak buat, dia buat je. Dia kata reasonable people are the one who fit into the system. Who fit into the worldview of the system. Dia fit in. Dia kata unreasonable people adalah orang yang dia nak dunia yang fit into their system. Dan Emerson kata all progress in this world depends on orang nombor dua. Unreasonable people. Kerana dia akan create solution yang fit into the reality. Sebab tu kenapa saya angkat tema ini, kerana tengok cabaran-cabaran yang akan mendatang dalam masyarakat kita di peringkat pengajian tinggi, di peringkat masyarakat, di peringkat belia, keuangan, perkembangan kanak-kanak dan sebagai kesihatan, memerlukan satu kumpulan gerakan mereka-mereka yang sama ada mereka berada di dalam sistem atau mereka berada di keliling sistem yang memikirkan tentang solusi-solusi yang baru. Yang boleh menyelesaikan masalah. Dia macam ni lah, solusi baru ni kadang-kadang dia nampak solusi baru memang kita akan jadi orang yang asing. Kita akan jadi lone ranger. Tetapi kalau ekosistemnya betul, kita akan diraihkan. Kita ambil contoh benda yang sekarang dah ada yang dulu adalah inovasi yang pelik-pelik. Contohnya koperasi. Koperasi itu adalah inovasi yang diwujudkan oleh Robert Owen, seorang pemuda di England, yang menyatakan bahawa the model of capitalism by having share akan menyebabkan concentration of wealth tu akan kepada kumpulan yang berada sahaja. Jadi bila dia menubuhkan istilah kita sekarang ni satu share, satu vote. Itu semangat koperasi itu. Sekarang ni koperasi menjadi salah satu mainstream institusi dalam masyarakat kita. Kita tak sedar. Jadi ada benda-benda yang dahulu kita rasa memang pelik, susah nak diterima, akhirnya boleh diterima. Jadi dekat loop itu yang memerlukan keberanian tu. Sebab tu kita tengok idea-idea inovasi ni, dia memerlukan keberanian yang perlu disambut. Cuma persoalan yang lebih sistemik adalah bagaimana sistem kita, institusi kita, kerajaan kita, agensi kita, pemimpin kita nak meraihkan idea-idea ni. Yang setengahnya di luar kotak. Dan kebanyakannya di luar kotak. Perbincangan itu disambut oleh buku Revolusi Bakat. Betul. Saya melihat kepada buku ini, kita tahu Sandra Bates menulis buku ini adalah dari kerangka pengalaman dia sebagai consultant. Bila dia bercakap tentang social innovation imperative ni, 3 bab yang utama dia letak. Yang pertama adalah investigate. Itu kita dah sebut tadi, mengenal pasti masalah. Yang kedua adalah innovate solution, menginovasikan apa jalan keluarnya, apa solusinya. Dan yang ketiga adalah to implement the solution. Kalau kita sekadar membaca 3 bab itu, seolah-olah macam this is benda yang normal, no-brainer, bahawa inilah bendanya. You kena siasat, kita kena cari inovasi solusinya, dan kita kena laksanakan. Jadi mengapa buku ini dianggap besar? Dalam keadaan dia menawarkan sesuatu yang kita kata common sense. Apa pandangan lain? Saya memang terbeban jugalah dengan tanggungjawab atau nak memahami. Sebab tu bila saya mula baca buku ini, saya cakap orang yang baca buku ni last dia kena ada aha moment untuk dia buat sendiri. Sebab tu inovasi sosial ni nampak macam no-brainer. Tetapi the process tu yang sekarang ni kita popularkan sebagai design thinking. Design thinking tu kalau kita baca on surface, prosesnya ni ini benda yang kita boleh fikir. What makes it so special? Yang jadi special pada pandangan saya adalah when you do yourself. Macam dalam pengalaman saya mengimplementasikan apa yang disebutkan dalam buku ini, bila sebut investigate itu, investigation itu dia bukannya investigate yang biasa, it's a really deep dive investigation. Maknanya kita masuk ke dalam masalah tu. Jadi itu tu proses-proses yang menyebabkan kita akan ada very authentic engagement, understanding about the problem. Sebab itu
itu asasnya juga kepada pemimpin. Saya nampak inovator, masyarakat ataupun mana-mana usahawan sebagai contoh, iaitu kita selalu memaham satu benda daripada buku, tetapi bila kita implement benda tu betul dekat tempat kita, berapa percentage yang jadi. Okey, macam pengalaman saya sendiri mengusahakan satu startup ataupun inovasi sosial untuk pelajar drop out. Apa yang kita faham bahawasanya ada beza budak drop out di luar bandar dan dalam bandar. Sistem nilai berbeza. Support system family berbeza. Jadi daripada situ kita melihat bahawa apa-apa buku-buku yang kebayangkanlah buku yang kita rujuk ni adalah buku-buku daripada barat lah ya. Memang memerlukan cultural filtering. Macam nak filter, kita kena buat sendiri. Mana prinsip asasnya betul. Betul begini-begini. Sebab apa dia menulis di Silicon Valley. Dia memaham. Tetapi kita sebagai inovator sosial, kita sendiri kena buat ke tempat kita. Jadi macam saya, contoh saya buat untuk budak dropouts, grup di Hulu Langat dan grup di Benut. Berbeza. Cara mereka melihat wang atau duit, bagaimana mereka nak membina kolaborasi, support keluarga. Jadi saya nampak nilai kepada perbincangan inovasi sosial ni selalunya terletak pada apa yang kita mampu implement untuk terjemahkan cepat-cepat di tempat kita. Dan daripada situ baru kita boleh mencipta pula, oh ini konteks baru. Maknanya ini boleh katakan macam buku ini sebagai seminal book. Seperti buku-buku hebat macam Peter Drucker, Joseph Schumpeter dan sebagainya. Kita pun tak faham sangat. Tapi bila kita laksanakan, harus dilaksanakan, the aha moment. Saya baru kita guna istilah Eureka ya. moment. Menariknya kerana apa yang Naim sebutkan itu, kalau dalam konteks bab yang pertama, investigate, 3 chapter yang diberikan, dia bercakap tentang define the social challenge, itu kita sudah bicarakan. Yang kedua ni, Naim sebutkan tadi, understand and prioritize the needs, menentukan keutamaan. Kita akan bincang itu sekejap lagi. Yang ketiga adalah bila dia kata examine opportunities. Jadi bila kita mengimplementasikan intipati dari buku ini dalam realiti kita, prioritizing needs ini adalah ringan di mulut, tapi memahami apa itu priority, kita selalu bincang dulu, kita kata fiqh aulawiyat, fiqh muwazanat. Sebab fiqh aulawiyat itu tidak akan berdiri tanpa adanya fiqh muwazanat. Menentukan keutamaan yang diperlukan. Dalam konteks buku ini dan dalam pengalaman Naim bila membuat pembangunan bakat kepada school dropout tu, how do you decide what's the priority? Kita bila buat, kita shock sendiri. Betul, itu masalahnya, itu cabarannya. Tetapi the moment of truth adalah bila kita tengok, kita kena, we have to swallow our ego. Bahawa apa yang kita buat andaian awal tu memang ke laut. Jadi bila kita dalam proses tu, selalunya kita akan tengok dua. Saya tengok dua. Pertama adalah kalau dalam konteks belia ni kan, adalah kewangan. Jadi selalunya orang-orang dia belia bila dia melihat tentang isu-isu dropout dan peluang belajar dan peluang membina kejayaan ni, selalunya kita akan nak tengok sijil contoh. Pengiktirafan. Pada mereka tidak. Pada mereka keutamaannya, I need to show to my parent I can survive. Contohnya apa? Interpretasi berbeza-beza. Bila dia mula kita bagi modal, lepas tu dia dah pulang modal tu dan dia dah ada duit sikit, dia kembang, apa dia buat? Ada jenis yang buat, dia pergi bawa mak dia balik, ambil mak dia balik kampung, pergi Habib jual, dia tujukan mak dia dengan mak, daripada atas sampai ke bawah. Berapa? 18,000. Kita pun tak faham. Yang ini konteks lain pula, iaitu behavioral. This is behavior budak Felda. Betul. Dia nak meyakinkan mak dia bahawa dia dah berjaya. Dia dah berjaya. Walaupun kita cakap, yang ni engkau ajar ke mana? Cakap, tidak, this is behavioral. Dia ada cultural context dia. Satu lagi, pergi dekat online beli seluar warna kuning-kuning, warna kuning, warna purple. Untuk menunjukkan bahawa dia funky. Bahawa lambang kejayaan dia. Itu pun juga behavioral. Sebab tu bila prioritas tu, apa yang kita tengok bahawasanya, kalau istilah kita, dia nak merasa je. Macam contoh kan, aku sukalah, aku bayar, aku nak naik, aku impikan aku nak pakai kereta Ferrari. Saya ramai tanya orang-orang yang pakai sport car. Syok sangat ke? Kata nak merasa je. Jadi dalam tingkah laku kita ni, kita nak merasa tu je. Tetapi deep down psychologically adalah esteem.
esteem diri dia, bermaksud aku boleh buat lah rupanya. Itu Maslow juga tu. Itu Maslow. Hierarchy of needs. Sebab dia kata actualization. aku dekat sekolah, dekat universiti, aku tak dapat pengiktirafan tu. Okay, by doing this I can achieve that psychological safety net tu. Then lepas tu you can fly. Jadi priority di peringkat remaja ni adalah psychological safety. Okay. Bahawa I have a space to think myself. I know the limit of my value or my religious barrier. Saya tahu. Tetapi the rest I need to express myself. Jadi that aulawiyat itu dalam konteks pembangunan bakat untuk belia-belia drop out tu, mereka nak mencari maruah diri itu dulu, fundamental itu. Okay. The rest baru kita fikir dari segi knowledge, skill, network, how to manage your business model, bla 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 dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang pergi-pergi je, kita training pelajar-pelajar universiti, business model canvas, AI, whatever. Sebenarnya aulawiyat dia, in my opinion, kena has to be very fundamentally. Cuma I have got problem. I don't have technology. Okay. I need to do it manually. 20 orang, 30 orang. Jadi kita letih. That's where the coming of technology ni, kita ada kerjasama dengan satu AI chatbot company, where we'll be able to track those talent menggunakan WhatsApp throughout the year. Okay. Dan daripada conversation itu kita translate into the social psycho analysis. Dan kita boleh tahu pattern dari segi mental health dan sebagainya. Jadi maknanya kita sentiasa kena reimagine apa solusi baru dengan teknologi yang sedia ada sekarang yang dulu tak ada. Jadi dalam konteks aulawiyat tu, it is really a time where you have to prioritize. Ini psychological needs, this is a financial needs, this is a technological enabler yang kita nak kena pergi to the next. Saya pegang perkataan tu, reimagine, kerana bab kedua kita dah bercakap tadi tentang first one, kita investigate apa social problem yang ada. Bab kedua dia kata selepas kita mengenal pasti apa social problemnya, dan kita perlu innovate the solutions. Dua chapter di bawah innovate solutions. Yang pertamanya adalah untuk kita mencari sebuah solution yang workable, yang boleh dilaksanakan dan akan berhasil. Tetapi cabaran yang lebih dalam adalah chapter berikutnya, iaitu develop a business model. Naim di awal tadi mengatakan bahawa ada waktunya inovasi sosial yang diperlukan ini mungkin tidak boleh sustain kerana bisnes modelnya tidak bertahan. Ataukah setengah idea itu sifatnya hari ini kita kata ianya perlu tetapi ia tidak akan menguntungkan. Ada waktunya kita fikir inilah solusinya, tak ada siapa akan untung, tetapi inilah yang perlu dilaksanakan. So how do we fit into framework yang Sandra Bates bawa ini? Kerana developing business model ni, tadi Naim menggunakan satu istilah yang technical, business canvas, penting ini, tetapi bukan semua inovasi solusi itu sifatnya boleh generate revenue. Bagaimana kita boleh mengimbangi keperluan ini? Yang ini ni bagus juga kalau benda ni boleh di-highlight dalam konteks policy maker. Kerana ada satu bentuk stigma dalam pembuat dasar bahawasanya semua duit yang diorang invest ke dalam pasaran untuk membangunkan hal-hal sebagainya semua kena berjaya. Jadi dia macam model kita sebut tadi lah, survival of the fittest. Kita nak push sebab dia punya ROI tu sebegitu, return on investment ni. Tetapi saya mencadangkan dia tak boleh macam tu. Dia kena return on impact. Tetapi model return on impact ni bersifat serendipitous. Serendipitous bermaksud kita memang kena ada projek-projek yang gagal untuk mendapat satu projek yang berjaya. Itu model dia sekarang. Iaitu contoh kita. Tapi itu tidak ada di dalam pemikiran organisasi atau institusi. Bahkan kalau gagal dianggap gagal. Betul. Bahkan dalam masyarakat kita pun. Sebab tu keyword dia dalam Miracle of Silicon Valley juga sebenarnya adalah mereka memang meraihkan kegagalan itu dalam satu proses untuk berjaya. Tetapi benda ni memang betul kena dihayati betul. Kita memang kena beriman betul dengan apa yang percaya. Qada dan qadar tu. Betul. Sebagai contoh ada setengah orang sekarang ni dia nak buat apa tau? Dia suruh budak-budak sekarang ni kalau nak apply kerja kan, CV dia adalah senaraikan kejayaan. Kejayaan taklah. Berapa banyak yang kau gagal. Sebab gagal tu sendiri adalah modal sekarang ni. Sebab kalau you tak pernah gagal, that means you don't build something original and important to you. Sebab gagal ni dia has to be something that you deeply embedded into your system. Sebab itu bila saya tengok model-model yang lain-lain, saya boleh bayangkan macam inilah. Dia kena ada formula macam Pareto. 80-20. Okey, Pareto ni yang pakai 3M. 3M pakai 3M engineering company Okey.
3M pakai, dia kata 80 projek 3M semua memang untuk gagal. Bukan untuk, maknanya nak letup-letup lah, tapi jangan letup teruk sangat lah. Yang buat duit 20% je. Jadi yang 80 ni, ada kemungkinan 80 ni kalau kita encourage akan create another 20 for the next generation punya business. Model Pareto juga dipakai oleh Google. Google survive dengan ads. Business model Google ni ads je. Tetapi Google, Larry Page lah terutamanya sebagai pengasas, tak apa kata dia, bakar lah duit untuk buat projek-projek yang lain. Yang sebahagian ni kita ambil ya, Google Scholar, Google Book, Google Map. Tidak apa namanya menghasilkan apa-apa profitable pada peringkat awal. Tetapi sekarang Google Map sekarang ni generate huge margin, huge profit kepada entire Alphabet model. Jadi saya nampak Pareto model boleh jadi parameter. Bahawa kita kena terima hakikat ada benda yang memang kena gagal. Sebab tu kita tengok macam funding agensi sekarang ni kan, dia tak bagi banyak lah. Dia bagi sikit, dia bagi modal gaji sikit. You should show your progress for the next 3 years. 3 months to 6 months. Tengok tak ada progress tak. Dan kalau gagal kan, dia cut loss. Jadi kita tahu at least these people sampai level ni je. Dan kita yakin budak ni kemudian dia akan buat benda lain pula. Sebab dia maknanya dia akan sentiasa improve daripada satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Baru dia akan jumpa. Dan itu juga sebenarnya embedded dalam projek-projek saya. Tidak semua projek saya boleh katakan berjaya. Tetapi dia membina daripada satu inisiatif dan cuba improve by putting more better business model into the satu nilai tambah yang saya dengar apa yang Naim sebutkan ni adalah ROI itu, I itu bukan lagi investment tapi juga impact. Dan impact itu bukan semata-mata return dalam konteks monetary, tetapi juga impact sosial yang mungkin sifatnya tidak tertakrif secara kuantum objektif ya. 3 bab di dalam social innovation imperative ini, kita ulang balik yang awal disebut soal investigate, yang kedua adalah to innovate the solution, dan yang ketiga babnya bercerita tentang implement the solution. Di dalam implement the solution itu, bab yang terakhir dia bicarakan bahawa what citizens want. Ada waktunya wants itu bukan priority, kerana tadi kita sebut soal priority. Jadi keinginan citizen itu tidak sentiasa wajib kita raikan. Jadi apa kebijaksanaan yang harus kita pintal di dalam mencari solusi ni, kerana kalau kita bertanya kepada wants, it may not necessarily be the things that we need. Apa yang kita boleh urai? Dia ada dua. Benda ni konflik lah. It's a dilemma lah. Dulu pun orang selalu cakap kan, Ford, kita punya Henry Ford kan ada cakap kan, kalau kita tanya customer, dia tak nak kereta, dia nak kereta kuda yang lebih laju. Jadi kita don't ask people, dia kata you push. Yang itu saya nampak banyak yang betul. Dia bersifat totalitarian lah. I push everything, people akan sell, people akan buy. Kerana apa? Sebab model itu boleh berfungsi dahulu sebab kita ada mass marketing. Atau kalau dalam politik kita bagi propaganda lah. Jadi apa-apa kita throw pun, apa foreign policy yang pelik-pelik pun, kita ada filem Mission Impossible for sure. Kan? Usual suspect, culprit, Russia. Kan? Arab. Jadi filem boleh jadi propaganda. Contoh dulu, kita jual produk makanan yang tak sihat. Iklan, kita tengok bulletin utama malam-malam, kita tengok, kita order. Jadi model yang kita push apa yang kita nak dan kita bayangkan customer akan terima, itu sebenarnya masih kekal ada sampai sekarang. Bahkan dalam media sosial. Tetapi dalam satu lagi model adalah, kita sekarang ni sudah ada engagement dengan citizen secara direct. Kita sudah ada insight. Online analytic dengan apa mereka ada dan sebagainya. Jadi kita boleh juga faham behavioral insight itu di masa bila dia nak beli, masa bila dia buat keputusan, masa bila dia ada duit. Sebab tu kalau geng-geng Facebook ad dia tahu, geng-geng content creator dia tahu bila dia nak push live dia hari apa, pukul berapa, sebab dia tahu masa tu orang baru dapat gaji. Jadi those kind of insight itu juga yang dia panggil sebagai wisdom of the crowd. The wisdom is not in the founder. The wisdom is in the crowd.
Cuma isu the wisdom in the crowd ni juga ada dia punya, ada cabaran dia, ada trap dia. Okay. Because the moment you can mobilize people, then you can go into the other extreme. You boleh polarize. Yeah. Jadi kalau kita nak cakap what people want sebagai parameter, saya boleh katakan kena diseimbangi juga dengan faktor-faktor public interest. Okay. Yeah. Kalau semua benda, kalau kita push kepada satu area ataupun satu hala tuju yang kita tengok dia akan memberikan mudarat secara masif. Saya ambil contoh ya. Isu crowdfunding. Okay. Crowdfunding bagus. Tetapi bila masuk ke mana negara, kadang-kadang crowdfunding boleh menjadi money laundering. Ya. Okay. Sama juga P2P lending, bahkan dalam model-model investment yang sekarang ni kecoh di dalam pasaran dengan isu-isu scammer dan sebagainya. Kita nampak model tu asas dia memang cantik. Tetapi bila dia masuk ke dalam satu kumpulan masyarakat yang mungkin mereka cenderung untuk membuat penipuan dan sebagainya, dia menjadi sebaliknya. Jadi yang itu tu saya reserve, ada kecenderungan untuk kita membuat keputusan sebagai pengasas, sebagai innovator, tetapi dalam masa sama kita mengambil juga insight daripada orang awam. Bila bercakap inovasi ini, kita tahu perubahan ini akan sentiasa ada resentment. Tidak semua orang bersetuju menerima perubahan. Sebelum kita pergi kepada social innovation, saya tadi nak berkongsi tentang reality Grab misalnya. Kalau kita ingat balik inovasi Grab ini pada peringkat awal, persatuan teksi semua membangkang. Hari ini pemandu teksi juga memanfaatkan kerana akan tiba titik kesedarannya, enlightenment kalau boleh kita sebut begitu, bahawa akhirnya inovasi itu, change is the only constant. Jadi kalau kita mengulas realiti perubahan inovasi itu dalam realiti social innovation imperative. Buku ini sendiri pun dah lebih 10 tahun dan hari ini kita mengungkapkannya kembali kerana kelihatannya kerajaan, institusi kementerian mula melihat social innovation ini sebagai suatu servis yang diperlukan oleh masyarakat. Bagaimana kita harus mendekati buku Sandra Bates ini supaya ia menjadi satu muatan yang bermakna dalam konteks kepimpinan institusi, kepimpinan masyarakat, atau hanya sekadar personal development? Saya nampak saya rasa dah ada usaha, saya tak ingat di mana. Dia panggil sebagai social innovation exchange. Okay. Jadi maknanya dia macam Bursa Malaysia lah. There's an exchange where all those idea boleh diketengahkan. Macam idea bank lah. Idea bank, tetapi juga ada dia punya marketplace. Ada funding di situ. Ada pool of fund yang memang boleh menguji inovasi itu dan juga digerakkan ke arah yang pelbagai. Tapi kalau nak kita buat secara masif, saya membayangkan sebenarnya memang perlu ada satu macam bentuk council. Council tu dia boleh pergi daripada dia macam apa yang Elon Musk buat dekat Doge sekarang lah. Okay, dia tengok the business process. Macam contoh sekarang ni AI, kami pun banyak terlibat. Semalam pun training penuh di satu Madya Agama Islam untuk melihat semua proses business process yang sangat rumit, yang mereka menguruskan lebih 1.7 bilion duit setahun. Dan macamnya business process tu boleh diselesaikan atau dipermudahkan dengan melihat dalam konteks, kalau kita sebut inovasi lah, atau mudah sekali popular orang sebut AI semua. Tapi bila kita tengok AI tak selesai semua. AI ni dia enabler je. Human brain tu juga, human imagination tu juga yang nak kena faham. Plug and play di mana? Nak kena faham stakeholder agency ni, ada banyak stakeholder. Nak kena memaham, nak kena turun. Jadi yang itu tu juga sebenarnya yang menjadi peluang. Sebenarnya saya nampak AI ni sebenarnya dia memudahkan proses efficiency. Tetapi value creation tu kita jangan harap AI yang cipta. Kita kena cipta. We do the storytelling. We convince stakeholders. We convince board in terms of the financial imperative. Then only then kita repackage the story. Here we are. This is the innovation, social innovation solution. Dan maklumat itu sendiri pun ada nilai consultationnya. Cuma Naim tak meletakkan bilnya kepada kita sekarang. Naim, terima kasih. Kita bincangkan Social Innovation Imperative oleh Sandra Bates. Tunggu untuk buku yang akan mendatang. Jumpa lagi.